Dah jumpa masalah dia lah. Jadi kita buka dulu ni punya pump ni lah. Kita tengok lah apa benda masalah Aduh, skrunya pun dah, skrunya pun dah loose lah. Cerita macam mana ni? Dia dah karat-karat ni. Macam mana ni nak buat ni? Ni karat ni dah bulat ni. Macam mana ni nak buat? Itu atas ni. Dia ada cover Dari cover ni macam menyemak lah bagi kita. Kita buka lah. Dia ada 2 skru lah cover ni. Kita buka semua ni. Bagi dia lapang. Bagi senang untuk kita nak mengerjakan dia. Okay, ini dah longgar. Skrunya semua karat lah. Aduh, semuanya bulat skrunya lah. Macam mana ni? Biasalah ada benda ni kat bawah kan. Jadinya kena air hujan lah, kena air lecak lah. Jadi skrunya semua jadi karat lah. Apabila jadi karat, dia terhakis. Lalu kita masukkan skru saiz dia. Dia tak boleh. Dia tertwist dan juga terpusing lah. Kita tengah berusaha lah buka cover punya skru keluar pun. Ni lah. Macam mana ni karat macam ni? Ini cover dia lah. Okay, cover ni dia dah buka. Okay. Tadi kita dah buka skru bawah ni lah. Dia bulat juga skrunya. Dia tunjuk skrunya boleh diselamatkan lah bulat mak selamat ada ni kan. Player grip ni. Kalau tak welding lah. Okay, sekarang terus buka lah dia punya brake ni lah. Apa masalah dia Nanti akan kau buat video lagi lah. Okay. Cara gas lah.